Memang tak boleh nafikan Kim Panggon dengan bola sepak Malaysia ni macam ada sentimental value sikit. Kim Panggon merupakan head coach Harimau Malaya since Januari 2022 sampailah Julai 2024. Sempat manage 35 match, menang 19 kali, seri 7 kali dan kalah 9 kali dengan peratus kemenangan 54.29%. Kim Panggon juga merupakan antara individu penting yang membawa Harimau Malaya beraksi secara merit di Piala Asia selepas 42 tahun. Rekod Kim Panggon mengendalikan Harimau Malaya memang nampak power. Tapi bila Kim Panggon kembali ke Korea Selatan untuk manage Ulsan HD, aku boleh consider Kim Panggon struggle. Memang Kim Panggon berjaya angkat Piala K-League 1 musim 2024, tapi sebenarnya dia carry momentum manager dulu je. In fact, manager Ulsan HD sebelum tu bukannya kena pecat sebabkan performance, tapi dia letak jawatan untuk terima tawaran manage skuad kebangsaan Korea